Lokong. Ya Laling. Asal lu bunyi banyak manja ni? Lokong. Sudah 5 tahun tau. You tak lah upgrade lah ini Lokong. Ini tahun raya. You kasih upgrade lah Lokong. Susahnya. Oh, sudah lama niat membelanja you Laling. Tapi itulah, semua kedai emas tutup. Tara! Uish, tiba-tiba sudah sampai City Jewel. Apa macam banyak cepat lah Laling? Weh, apa ilmu you pakai? Yo. Woi, sabarlah Laling. You tarik-tarik sakit tangan saya lah. Banyak ganas lah you. Lokong, dekat sini you jangan risau tau. You boleh bayar guna 12 jenis kredit card. You cakap baik-baik sikit. Apa risau-risau? You kan saya tak ada wang ke? Ya. Pergi pilih apa you mau saya belanja. Scratch that, bring it back. They are person. Ayah, satu tak nak cukup lah. Angkat lagi satu. Lokong. Banyak bling-bling lah. Suka. Ui, Laling. Ui, banyak happy lah ini macam Laling. Apa macam? Cantik oh. Tapi wah punya memang legend lah, lagi cantik punya. Adik, kira berapa adik Bos nak bayar pakai apa? Pakai kad boleh? Boleh? Bos, tak boleh lah bos. Dah 18 kali dah ni kad you decline. Alamak Laling. Tengok, wah sudah niat nak belanja you. Tapi ni kad yang tak lepas. Bukan salah wah mak. Allah. Korang dah ada barang kemas? Tak ada? Tak apa. Korang boleh dah datang City Jewels. Dekat sini kita ada buat 2 jenis pembayaran. Yang pertama menggunakan kad kredit. Yang kedua tanpa kad kredit. Korang jangan risau. Dengan kad kredit kita ada lebih daripada 12 bank. Dan tanpa kad kredit kita ada SPayLater dan juga GrabPayLater. So, korang tunggu apa lagi? Datanglah sini. Tu try mana satu you mau? Ini sudah kahwin lah? Belum Nanti I call you, okay? Sudah sajalah.